Aku rasa kita patut start normalize semua tablet ada display mate macam ni. Nampak? Atas kanan aku ada lampu. Tapi tak menghalang aku untuk tengok skrin daripada tablet ni. Nampak? Aku pusing-pusing. Ini nama dia Oppo Pad 5 yang 5G version. So, skrin dia jenis tak silau, sedap buat baca e-book dan buat kerja bawah lampu terang pun tak ada masalah. Saiz dia 12.1 inch dengan resolusi 2.8K yang dah support 120Hz refresh rate. Jadi nak streaming, tengok video memang cantik. Daripada segi display dan juga skrin, aku cukup puas hati dengan Oppo Pad 5 ni. Next, bateri dia 10,050 mAh bateri. Bagi aku cukup besar untuk penggunaan sehari since dia tak sekerap macam kita gunakan handphone. Cuma case dia satu, dia punya charging speed 33 watt. So mungkin ambil masa lama sikit untuk cas 10k bateri tu. Tapi lepas cas korang boleh guna berhari-hari. So ya, tak ada masalah. Oh ya, lupa nak bagi tahu. Kalau korang dapatkan tablet ni, korang dapat sekali magnetic keyboard dan juga Oppo Pencil 2R. Dan pengalaman menulis guna pensel dan juga tablet ni bagi aku cukup puas hati. Pertama, dia low latency. Yang kedua, dia support palm rejection. Dan yang ketiga, di sini AI dia bekerja. Kalau tulisan korang macam susah nak dibaca, korang boleh refine guna font yang diorang dah sediakan dan hasilnya jadi macam lebih cantik lah. Cuma mungkin depend pada tulisan korang juga. Kalau tulisan korang jelas, dia akan dapat detect lah. Macam aku macam bersambung-sambung tulisan kecil kan, mungkin dia agak struggle nak detect. Apa-apa pun, ini pilihan dia. Dan okey, cantik semua. Lepas tu kita boleh buat split screen. Dan contoh ada gambar yang korang nak masukkan, korang boleh je drag ke notes korang dan adjust ikut kesesuaian yang korang nak. Dekat bahagian notes juga, dia boleh buat simple calculation. Contoh 5 kuasa 2, so hasilnya 25. 8/7 hasilnya 56. Untuk speaker dia pula, dia ada quad speaker immersive system. So bila aku dengar kat sini. Jadi itu sajalah untuk Oppo Pad 5. So dia ada dua varian, Wi-Fi dan juga 5G. Dan inilah harga dia. Worth it tak untuk korang beli berdasarkan spek yang dia dah sediakan? Cuba komen kat bawah. Wow, hebat sekali.